Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Dijurang hormat kepada barisan juri yang menyimbang adil tanpa goyah, serta hadirin maya yang saya hormati. Berkibarnya jalur gemilang yang megah, tersimpan satu simpulan yang menyatukan lebih 34 juta rakyat Malaysia, iaitu rukun negara dengan 5 prinsip keramaian. Menurut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Ia diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Ayo kita hayati tema pidato kita, iaitu bersama membina negara bangsa. Terdapat 3 kata kunci yang ingin saya leraikan, iaitu prinsip, perpaduan dan negara bangsa. Prinsip ialah pegangan yang menjadi panduan. Perpaduan ialah penyatuan rakyat walau berbeza latar belakang. Manakala negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya berkongsi identiti yang sama. Hadirin sekalian, kesetiaan kepada wajah dan negara merupakan asas kepada pembentukan identiti nasional dengan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri, kaum dan ideologi politik. Konsep image community oleh Profesor Benedict Anderson mengatakan sebuah bangsa wujud apabila rakyat yang tidak saling mengenali tetap merasakan mereka berkongsi satu identiti. Dalam konteks Malaysia, institusi Raja Pembelagaan, Jalur Gemilang dan lagu Negaraku lah identiti kita. Lihat saja ketika atlet negara menjulang kemenangan di pentas antara bangsa, kita bersorak sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bahasa maupun agama. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Nah, apabila kesetiaan mengatasi sentimen perkauman, ketika itulah kita sedang membina sebuah negara bangsa. Namun hadirin, kesetiaan tanpa panduan ibarat kapal tanpa kompas. Maka keluhuran perlembagaanlah yang akan menjadi paksi kebersamaan rakyat Malaysia. Perlembagaan umpama Panji memayungi seluruh rakyat Malaysia. Bukan sekadar dokumen undang-undang, ianya ialah janji kebersamaan yang menjamin hak sama rata rakyat tanpa mengira kaum, agama dan keturunan. Sejarah telah mengajar kita apabila tiada rasa kebersamaan, perpaduan boleh runtuh sekelip mata. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi lipatan sejarah hitam negara yang tidak harus berulang. Duhai hadir pewaris bangsa, jika kesetiaan dan perlembagaan mengukuhkan identiti negara bangsa, maka kesepadan dan kesusilaan pula menjadi cerminannya. Persis kata Pendeta Zakbak, bangsa yang beradab ialah bangsa yang dihormati. Menyimbas detik ketika negara dilanda pandemik COVID-19, petugas kesihatan berbagai kaum menjadi benteng negara dengan menyantuni seluruh rakyat dengan kasih sayang dan tanggungjawab tanpa mengira bangsa dan agama. Semangat yang sama turut disahirkan rakyat Malaysia dengan saling menghulurkan bantuan dengan menghargai pengorbanan barisan hadapan kita. Hasilnya, Malaysia disegani yang menjadi contoh kepada negara jiran dalam mengenangi isu wabak COVID-19 secara berkesan. Inilah salah satu resepi membangunkan negara bangsa kerana adab mampu menyatukan hati dan menjadi sambatan kepada perpaduan. Kesimpulannya, negara bangsa yang kita impikan tidak akan lahir hanya melalui pembangunan fizikal,
Tetapi lahir apabila rakyat menghayati 5 prinsip rukun negara. Jika prinsip-prinsip ini tersebut dalam jiwa setiap rakyat Malaysia, saya yakin Malaysia akan terus gemilang pada masa hadapan. Bersama kita membina negara bangsa, rukun negara dihayati, negara bangsa terus disegani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.